Alhamdulillah PM baru pulang meletakkan batu asas dan pecah tanah. Kita satu keluarga sangat gembira, lebih-lebih lagi ibu saya, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Datuk Dr. Zaliha kerana beliau mengambil tindakan dan menasihati kami, dan tindakan tidak mengambil keputusan undang-undang adalah keputusan kami. Kan kita juga ada legal advisor, kita juga banyak rakan-rakan yang menasihati. 11 tahun kami menunggu, bukan satu masa yang pendek. 11 tahun, tak wajar nak salahkan Datuk Seri Dr. Zaliha, kerana tanpa pertolongan beliau, kita tak dapat pecah tanah hari ini dan masjid akan siap lagi 2 tahun. Tapi kalau kita go to proses undang-undang, 10 tahun lagi pun belum tahu. Saya pun tak tahu saya ada lagi ke tak. Kan, ini umur mak pun mungkin tak ada lagi dah. Mak saya pun dah 75. Jadi kita buat keputusan yang tepat, dan saya ucap terima kasih kerana YB Dr. Zaliha kerana menolong menyelesaikan isu ni dalam masa 1 tahun. 1 tahun setengah lah maksimum dia selesaikan isu ni. So kita rasa masjid juga akan siap dalam 24 bulan, masalah pun dah selesai, everybody are happy. Ini satu kejayaan lah bagi saya, satu keluarga.